Hari ni kita pergi Hat Nyai. Tadup, tadup, tadup. Sedap ke Ma? Biar nampak masa raja. What is that? Pulut. Puluit. Puluit. Roti canai yang sedap. Makan dulu. Ni roti yang canai yang sedap. Jangan lupa dah lah. Dia punya kuah Thailand. Dia punya roti canai very crunchy. Oh, sekarang nak. Osbon. Dia tu Rendah dulu. Jalan baru guys, jalan baru. nanti 10 bulan. Kita akan terus tembus dekat Top Glove. Rasmi. Tapi nanti Danuk mesti macam kurang orang sikit tau. Sebab kalau orang malas nak masuk Danuk kan. Bagus. Kedai-kedai dekat Danuk tu biar. Okay guys, kita nak cop pasport. Hari ni tak ada orang yang jaga, so kita tak payah turun. I like it. Hari ni rate 8.08. So kita orang tukar dekat Danuk je sebab malas nak pergi Thai ride. So senang sikit. So first stop adalah PTT Station. Sekarang kita dah dapat rate 8 ya. Dulu 7, sekarang 8. Hai guys, kita dah sampai dekat Hat Nyai. So now kita ada dekat PTT Station. Macam biasa, kita orang akan singgah PTT Station kat sini sebab nak gunakan tandas. Sebab tandas kat sini kan ada paip. So hari ni tak ramai sangat orang. Basically sebab baru habis cuti kan. Okay, kita dah sampai dekat tempat favourite ni yang non halal. Yang kanan tu apa? Banyak benda baru. Oh lah. Yang tu barulah. Kami ada benda baru guys. This one dengan ikan. Mana? Apa dia? Halal? Adalah halal. Yang tu mochi tu lah. Dah ada halal. Sebelum ni tak halal. Yang pistachio choco. Nak beli lah. Dah halal. Yeah. Yang tu pun mochi. Yang tu mochi ni. Ni baru kan? Ni baru. Banyak juga benda baru. Ayam crispy. Ni macam ada dah hari tu. Yang ni yang cakap tu kot. Ya. Oh, yang ni kan dah halal. Yang ni baru. Yang ni baru. Yang ni baru. Yang ni baru. Ni baru pink. Ni baru. Tu baru. Mama, Mira beli Chewy cookie. chewy cookie. Hak tu tak lah. Yang tu kalau halal lah mesti kami dah beli. Ni mama. Yang ni tak halal. Itu je guys. Soft coconut crepe roll. Saya suka. Saya nak ni. Diwichu. Yang ni halal. Tapi dia ada dua jenis lah Kak Long. Yang ni macam pistachio choco. Yang ni brand lain. Lepas tu yang ni apa? Dubai chewy cookie. Ni. Oh, ini halal Mira. Dango. Oh, ini macam makanan Korea pula kan? Ha. Mitarashi sauce. Ada dua je. Mesti manis-manis. Ada dango. Yang ni Dubai chewy cookie dah halal tau. Mana halal dia tau? Betul ke ni halal weh? Yang ni dia tak ada halal tau. Tapi ada orang cakap dia halal, but I'm not sure. So korang kena check. Lepas tu yang ni halal. Yang ni ada pistachio coco daifuku. Yang ni ada halal. Harga dia 39 baht kot. Lepas tu ada chocolate brownie with kunafa with pistachio. Yang ni nampak sedap. Tapi yang ni halal tak? Yang ni tak ada halal. So tak ada halal, kita tak berani sangat lah. And this one Dubai kunafa pistachio macaron. Lepas tu ada banyak. Ni pun halal. Lepas tu nanti dia ada keluar coklat tu, sedap tak? Ada lagi weh, dorayaki cream chocolate and kunafa pistachio. Mencari yang halal ya. Tapi saya tak pasti yang tak halal. Yang ni classic chocolate bites. Tapi banyak yang tak ada halal lah. So mungkin korang boleh tunggu sekejap. What is this?
Ni macam fish cake, tapi I like this one. Nak ni satu. Belum? Tak tahu. Tahu? Tak tahu lagi. Dah bila banyak cakap ada bila banyak. Dah penuh dah. Ni siapa ambil? Ma, Ni kami pernah makan, sedap. dia halal ya. Oh, dia halal. Oh, dia macam ada certain yang halal dan certain yang tak. Ni ke? Biasa macam ada pernah ada orang beli sabun apa betik. So, kita cari apa lagi yang kita teringin. So, air ni dia ada air baru tau. Yang ni baru. Ni ada butterfly peach honey lime. Betul ke butterfly? So, warna purple. Choco espresso campur dengan ni sedap. Wow, Ini wajib. ini wajib man. Ni favourite mak aku. Jagung and kacang. Tu sos Thai dia sedap. Cicak keropok. Weh, ada sparkling soda lychee ni. Ni long. Wah, cielo. Yang ni ada press ke bubble gum? Boleh tak nak tengok halal ke tak? I like something yang macam rapu-rapu. Ada halal tu Kita check dulu, okay? Sekejap lagi minum-minum. Hai. Macam tak ada halal. Tak ada halal, saya tak berani lah. Sebab dia ada perasa. So, I'm not sure. Bye. Oh, jelly ni best. Lemon flavour ni kalau dah lah cantik packaging dia. Tengok ni. Kalau bawa pergi travel ni kan estetik dalam bag kita. Cik. Macam kita pergi Jakarta. That one. Comekan. Let's go. Kita dekat Central Hatnyai. Kacau. Sini kita pergi sini dulu sebab kita masih kenyang. So kita kena kat sini dulu. Weh, ada Mr. Donut. Ada Durianism Cafe halal. Makarun. Kat lu comel lah. Macam Korea punya style. Ada gamazaki. Ada kanom. Oh, kanom kai. Apa yang kita beli ya? Wow. Pening ni. Lama dah tak datang sini. So kita macam rindu. Kan Luan? We miss Hatnyai. Yeah. Wow. Ni yang new one. Tengok ni. Kalau tengok ni Alang. Tengok ni. Ini macam pernah makan. 1.15 kalau beli 10 free one. Ni sedap guys. Thailand kalau manisan macam ni insya-Allah yang sangat sedap sebab dia orang pandai sangat buat manisan. Dia punya tepung, dia punya manis, dia punya masin well balanced. Yang ni dia orang menang. Yang ni memang tak dinafikan. Kita dah lama tak datang Boots guys. Dah ada yang banyak yang baru. I miss you. Rindunya. Dulu yang ni kan susah betul dapat buy one free one any 2 items buy one free one. Wow. Baru red velvet cake. Yang ni paling laku keras ni. Dah banyak lah dia punya ni panna cotta tu. Lepas tu ni yang baru punya ni ada melon milk bingsu. Comel-comel. Lepas tu ni ada lollipop chewy gum, pistachio, salted caramel. Wow, sedap ya. Ni apa? Perfume. Perfume dia orang barunya. Macam nama ni. Boleh ah? Sama. Ini best. Ni Japan Forest Strawberry. Dia ada ni Fuji, Japan, Morocco. Ni Morocco kot. Egypt. So Turki dengan Persian. Okay. Terima kasih. Ni eye cream. Buy one free one. Kalau dia buy one free one, korang boleh mix and match. Asalkan harga dia sama. Ada tak Niacinamide?
Nice naman. Okay, so I bought this too. Wow, ini apa yang baru? Ni ada perfume. Ini tu dah pernah tunjuk kan. Tu mau belah sana kan. Ha. Nak cari apa shampoo. Tengah ada buy one free one, so sangat berbaloi untuk beli sekarang. So aku suka beli minyak rambut. Ni leave-in conditioner. Leave-in conditioner tu macam mana? Maksudnya kita tak payah bilas kan? Kan. Kita nak restock banyak-banyak sebab buy one free one 191. Dan shopping dekat Boots. Let's go, kita pergi Puteri. Dulu kita orang suka lepak makan yang ni. Tapi sekarang macam owner lain lah. Next, kita pergi Beautyrium. Hari ni tak ramai orang sangat, so macam syok lah. Oh, cantik kan? Ni pun cantik. Ni je apa-apa, Her Highness. Okay. Ni, alah, dia ada muzik lah guys. Oh, yang ni yang viral tu. This one. I know. Ni serum mist ni. Sekejap saya ambil satu. Yang this one. Yang ni I know. Tengok ni bentuk dia. Dia macam bentuk love. Love. Ni macam Mel. Lip potion. Wow. Macam Korean punya packaging. Comel kan? Ni apa ni? Naming alternative stereo. Comel. Steam milk. Cantik lah. Dia punya ke? Overdue glossy lip tint. Oh, dia macam ni. Okay, faham? Ni cantik. Harga dia 390. Nice. Wow. Saya suka Serichan. Serichan ni best untuk orang-orang berumur, best. Even orang muda pun best. Dia macam nice je. Apa tu? Dengan bling. Yang ni pun kalau cari kot pink juga. Kot pink. Ni dia memang Oh, bedak dia best. Rasa dia memang kot ni je. Ya. Guys, aku teringin nak try dia orang punya contact lens. Macam cantik ya. Tengok ni. Cantik. 290. Macam syok je. Macam nak try je. Ni pun pernah pakai brand ni, okey tak? Ni saya punya 4. This one warna apa ni? Steamy Star. Ni warna apa? Aqua Moist. What's the color? Glam ni color apa? Russian Brown. Macam Norix. Nak try tapi tak berani. Rose Lisa. Maya Lens Silicone Hydrogel. Wih, buy one free one dah. Ni yang berapa? One day. One day ke apa? Tak tulis. Alah. Guys, Melinda punya cantik ni. Tapi among all, I still love Korean punya brand. Macam Fui ni. Wee. Dia lagi pigmented and dia lagi cantik tau. I suka. Guys, kali ni dumpling bag banyak. Sebelum ni Susana dapat stok. Lepas tu, aku tertarik dengan this one. Dia macam jeans tapi dia macam santai, macam cantik kan? Norix. Lepas tu.
Kalau yang atas tu cantik loh. Yang atas tu. Oh lah, banyak dia cantik. This one cantik loh. Kan, cantik kan? Ni pun cantik. Cantik pula. Macam cute pula. Buat apa tu? Rasa. Sedap tu. Nak rasa satu. Nak mana kat pelawat? Wih, jambu pink weh. Mau jambu pink mau. Ada udang 6 pelawat. Ni 6 pelawan. Mana 6 pelawan? Bawah ada udang. Udang kering. Tak. Mira nak rasa tak? Nak yang original. Mau kita Cabaang. ni satu. Yang ni tu yang satu. Aku suka yang original je. Apa long? Sebab dia tengah confident nak long. Tu bawa bagi sini. Kita ni dulu. Kita sekarang dah ada dekat Kim Yong Market. Panas betul hari ni. Kita nak pergi makan dekat Kai Tok Mina. So, kita kena jalan ke depan sana. Let's go. Hot nakal. Mula dah. Ni pun ada kena halal. Kat sini korang dah kena bayar parking tau. Dia charge 40 baht. Lepas tu bayar kat orang yang macam tu. Ni yang pakai baju koko ni. Panasnya. Padahal ada kata Mina kat situ. Let's go. Panas ni hari ni. Tapi tak ada orang Malaysia sangat. Panas. Wow, cherry 200 baht. Kita dah sampai. Hai, salam. Sehat. Makan. Wah, ayam dia. Dua boleh dua sudah kan tadi. Macam tu ni nak. Sedap. Laparnya. Kita bagi oleh-oleh. Terima kasih banyak. Sedapnya ayam dia, laparnya. Ada dah buka kedai baru. Dah ada tempat duduk. Kita nak duduk sini, nak duduk dekat. Tak ada lah. Tu kat pinggan dekat area. Hai, aku luar tau baby. Yang ni sedap. Mahal bukan hang dapat pun ayam tu. Itulah. Betul? Lagi. Sedapnya ayam dia lah. Wow. Wow. Halo dah. Terima kasih. Sama. Ni aku punya. Yang tulang sikit. Daknya. Extend tempat makan lagi kat belakang tu. Semua sekali 400. Mana ni mak aku punya? Mana yang? Dia nasi dia berjak. Video. Sekejap ke bang? Kakak adik tak main lama. Macam dia habis. Berapa modal ni? Apa nak mau pinjam ni bagi tu kan? Sedapnya ayam dia sebab crunchy. Tak cukup ke ayam tu dengan hang? Cukup. Banyak. Tak ada dengki Melayu. Melayu dengki. Dia pun tak. Bagi kita Bukan nampak ni jam. Kita main tak nampak kedai dia. Ni kalau kita tak main tak nampak. Dia tadi daripada John. Abu tiba rasa panas. Tu masuk dalam tu. Dia macam tu tekon. Dia rasa dia. Sedap yang crunchy ni. Dia macam nak. Nanti dia main pula depan. Nanti datang bawa family datang lagi. Okey. Iya. Jumpa lagi.
Bye. Terima kasih adik. Nanti jumpa lagi. Kita nak beli udang. Udang apa tu mah? Udang kering. Udah kering, udah buat som. Okey. Ni buat somtam sedap. Guys, sekarang depan B2 dah ada cafe Amazon. B2 ni aku suka. Kita orang suka duduk B2 ni dengan Siam Mansion sebab parking dia senang. Parking dia very banyak. Island, ha? Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni bilik biasa kita. Kita perlu ke buat tour? Do we need to make a tour? Tak pernah duduk hotel ke? Okay, so this is the toilet. Toilet dia macam ni. Lepas tu, ya like usual lah. So ini. Lepas tu, kat sini ada almari macam tu. Ada gitu. Ada cermin, boleh bersiap-siap. Ada TV. Ini untuk 3 orang. Itu yang tinggi punya. Ini katil king queen punya. Itu ada semua ini. Lepas tu ada fridge. Itu view dia begini. Ya begitulah. Lepas tu dia sebenarnya dekat je tau dengan Central Hat Nyai. Dalam 3 minit 4 minit Central Hat Nyai. So this is our view. Very beautiful. Okay, lepas tu kat sini korang adalah meja macam ni. Sini aku tak tahulah sebenarnya function dia tu apa. Mungkin untuk letak layar macam ni. Kita dah jumpa function dia. Bentang kan? Mana? Dulu time kita orang buat PS, Inilah tempat kita. inilah hotel yang kita orang akan duduk selalu. Sini lah kalau korang ingat. Sini ya. Dia bagi towel yang besar, towel untuk muka. Ada 2 set. Ya. Sini ada jeruk buah. Buah babi dara. Cicah dengan 6 pelawan. Tapi kena hati-hati jangan bagi kena ni lah. Okay? Pukul 5.35 kita orang nak pergi Florida. Okay guys, sekarang orang Hat Nyai baru balik kerja. Nak pergi Florida Market. And kita orang tak ada cash. So kita nak naik tuk-tuk. Kita nak order through Grab apps. Tuk-tuk pun korang boleh order dekat Grab punya apps. Let's go Florida. Diorang ni baru nak top up untuk kat Wise. Kasut ni selesa guys. Jap. Kasut ni selesa guys. Tapi kalau korang beli kat Shopee pun ada. Beza RM20 je. So nanti aku letak link. Korang bolehlah beli. Nampak tak? And look at the tapak. Tapak dia tebal. So dia macam sedap sikit. And di dalam dia cushion dia tu lembut. So bila kita pakai, dia agak soft. I like it. Suka. Apa yang mau nak makan dekat Florida? Pad Thai. Yes. Kak Long? Donat udang. Oh, donat udang tu yang tengah viral. Dia viral balik sekarang. Lepas tu? Udang. Kulit ayam. Lagi? Ayam sipi tu. Watermelon juice. Dengan tu onde-onde. Onde-onde. Oh lah. Onde-onde. Apa nama dia? Apa goreng apa? Gorengan tu yang Apa dia? ada selain yang bulat-bulat tu. Apa benda tu yang makan beli? Onde-onde dengan tu lah kan? Berbola ubi tu. Ubi. Yang bulat-bulat tu. Aku sate daging yang manis punya tu. Lepas tu Kerabu Maggi. lepas tu dia macam nak makan yang merapu-merapu macam tu. Jom kita tengok apa yang sedap. Sup. Nasi sup dia 50 baht je guys. Lepas tu nasi sup tu dia letak banyak bahan dalam tu. So see you guys dekat Florida Night Market. Okay? Sorang 20 baht. Let's go. Au Pai Ti Nai. Tak, dekat situ je Florida. Wih. Tapi dia kena U-turn lah. Sikit. Seronok kat sini. Wih, anjing bye-bye dia ikut kita kat lu. Dia ikut kita. Kita naik
tak jadi book dengan Grab. Kita dah dekat sini. Wah, yang ni yang viral juga ni. Alah, hujan lah. Okey? Hujan? Bakso. Ni obor-obor. Ni. Fried corn. Ni apa? Yellow tofu. Interesting. Ni comel tau. Kanan ni. Ni panas. Pergi tengok kanan ni. Kiyowo. Kiyowo. Ni pun comel. Ni comel. Sate nak ke? Sate ni macam sedap. Sate ni ayam susu. Telur seafood tu. Telur seafood tu. Fried seafood. 60 dia letak semua ya. Itulah macam ni. Panas kat sini. Selalunya macam tak sepanas ini. Tengok tadi macam Wow. Wow. Sedapnya. Tapi kan dekat kita beli kat Lee Garden itu mahal juga kan sini. Lee Garden itu mahal juga. Kat sini okey lagi harga dia. Wow. Sedapnya guys. Murah juga kan. 2 telur ni RM14. Boleh tengok. Hujan. Mana air kita selalu beli tu lah? Yang Weh, yang ni ada isi. Yang ni pisang goreng lah kat long. onjek. Wow. Kapan saya isi? Tengok tembikai macam sedap. Mana pergi yang? Nak udang yang tengah viral tu. Wow, besar udang dia. 5. Udang dia seketul-seketul weh. Tu. Ondek-ondek kesayangan mak saya. This one ni paling sedap. Dengan this one. Ni. Benda. Dah dapat banyak benda yang kita nak. Dia pun beli air tu. Ke beli kulit ayam dekat kedai ni. Kedai ni sedap. Isi ni sedap ni yang crunchy. Pisau apa? Tak mau sekali. Nasi. Nak asing. Nak cheese. Kulit ayam. Berapa? Satu set 20 baht. 20 baht. Fadika. Tak sabar nak beli. Kita orang pakai ni kan long? Kan? Kan dia nak ambil yang international punya. Cek kejap 40 kan? Pergi cari air watermelon juice yang 20 baht tu. Let's go. Kata sana belakang. Mana? Yang tu. Tengok bawah. Guys, semakin banyak tu air yang sedap-sedap. Lepas tu kan ada tempat makan lagi. Oh, semakin seronok Florida ni. Ni air favourite kita orang. Aku suka watermelon juice dia 20 baht je. Murah kan? Tak ada banyak oi.
Lepas tu ada tempat duduk belakang tu. Blend. Guys, orang dah buat tempat makan yang best. Tapi macam hujan dah, tak hujan. Guys, bila dia orang buat konsep baru macam ni kan, selesa untuk kita duduk. Macam syok ah. So ini yang kita orang beli. Ada telur tadi tu. Lepas tu ni ada kulit ayam. Lepas tu yang ni ada yang apa, udang tu. Lepas tu ada apa mah? Onde-onde. Lepas tu ada buah. Ada buah-buahan dengan air. Buah dia 20 baht je guys. Dah lah macam manis ke ah. Lepas tu potong pun cantik-cantik. Kreatif lah, rajin betul. This is our water. Tada! 20 baht je. 20 baht je. Besar weh. Ni nama dia Nico Cha. Let's go and try. Sedapnya ayat ni. Apa 20 baht eh? Dia orang boleh jual dengan harga 20 baht eh. Dia macam taste dia macam Slurpee. So dia macam ais macam tu. Yang dirindukan. Sini telur yang kita beli tadi tu. Lepas tu ni dalam dia, oh my goodness. Ni semua makanan yang kita beli tadi. Kita kena potong kepala separuh sebab dia pendek macam ni. Kalau kat sebelah, berarti baru dia belah. Oh, ni sos dia. Mau susah kan? Dia pernah. Eh? Susahnya nak makan. Dia tak? Tak, sebab dia punya sudu lembek. Ni kan. Lepas tu ambil sikit sos dia. Buh kat sini. Lepas tu ambil sikit dengan togeh dia. Like this one. Sikit lah sikit. Tapi kan memang menang. Okay, kita kena adjust kamera balik. Korang ingat senang nak buat konten lah. Macam ni. Dia punya rasa white pepper tu. Ni. Ada seafood kat atas tu. Kita dah cicah dengan sos dia. Bismillah. Sedap tepi ikan ni, kena beli. Kena beli. Berapa? Dua ni RM4. 70. RM4.70. Dua tu. Okay, dua. Bukan satu, dua. Apa? Sedap ke mau? Sedap. Ya Allah, datang sini memang heaven tu. I love this place. Makin love sebab dia orang improve upgrade banyak gila. Tempat makan improve. Makanan mesti murah. Ni adalah kulit ayam. This is very unhealthy but sekali who cares? We are in Thailand. Rasa tak jadi lah. Tak nak tengok. Tapi sate beli kan? Masih ada ruang untuk sate? Diorang walaupun jual kulit ayam tapi still ada isi ayam. Dia bukan literally just kulit. Pula. Dia mudah ni. Ada boleh. Tapi dia kata hijau kan? Powder ada boleh. Satu cucuk tu kira-kira Malaysia jual RM2 ke RM3. Ada RM5. Oh, dia. 6 baht. This one adalah Bola Dragon Ball. Tak tak. Mesti ada flavor. Tapi kita Dia campur dengan lemak. Tak lah. dia campur dengan lemak tu. Explore makanan lagi. Sugar makanan. Kalau pergi Jakarta, Oh, dia yang ni makan. makanan tak masuk hari Mereka makan. Dan ini dua ini pun makan. So sedap. On there. Apa yang akan view view. Rosak. Sisi. Merah dia tak. Wow. Ikan garang pasang. We left it. Ooh, wee. Seronoknya.
Try masuk jelas-jelas. Ambon lagu. Kita dah ada dekat 7E yang paling besar sekali dekat Hatnyai at the moment. 7E Huarua. Bukan yang Aloha tu kau, Huarua. So tengok sebesar apa. Yang paling penting dia ada prayer room and then dia ada toilet dekat depan situ. Sat. Dia ada toilet dekat situ. Tu. Wow, dia siap provide apa? Tu lagi. Apa nama dia? Card. Lupa dah. Yang ni sedap, yang ni sedap, yang ni sedap. Yang ni. No. Sedap. Ini banyak. Babe, guys, dia ada ni guys. Besar betul. Guys, ni ada baru pickled mango. Macam sedap ah. Tapi tak ada halal, tak ada halal. Oh, ada lah. Ada lah. Mak kata tak ada halal. Ya. Ni semua guys korang boleh beli. Ni dekat halal section. Tengok tu. Ni. Tengok beli tengok. Kat dia ni ada Arabus Thai tea. Ni ada Arabus, ni ada Dutch meal. Lepas tu korang tengok ni. Dia ada Arabus Thai tea. Interesting. Pizza, it looks delicious. Delicious. Nampak ke tempat lain? But what is that? I don't know. Macam kita jalan lagi. Ada air semua ni. Oh, this is heaven, literally heaven. Wow, diorang ada skincare sebanyak ini. Wow, macam Boots dalam. Fuyo. Korang tengok diorang punya ni. Wah. Kalah Boots weh. Jom kita tengok satu persatu. Siapa yang tak dapat? Oh, my blush pun ada yang. Okay, interesting. Interesting. Ni pun comel. Comel-comel. Tadi saya jumpa subscriber. Thank you sebab sudi tegur. So, kita orang tadi nak Arabus Thai tea. Tapi, tak ada yang loose pack punya. Dia jual macam yang bundle punya pack tu. Itu macam banyak sangat. Kita tak perlukan sebanyak itu. Siapa yang tak bawa adapter, perlukan adapter, perlukan USB, datang sini. Literally. Nak cuci nak cuci lantai pun ada. Nak cuci pinggan pun ada. Perempuan pun ada. T-shirt pun ada. Weh, t-shirt pun ada. T-shirt Snoopy pun ada. Wow. Okay, kita dah jumpa. Dapat. Guys, diorang ada jual sourdough yang macam ni. Best gila tu. Yang ni apa tu? New. Oh, ni bahagian yang baru-baru punya. Seronok lah. Aku tengok ni. Tapi I'm not sure lah dia halal ke tak. Ni apa ni? Mochi pastry with Dubai chocolate. Diorang sekarang tengah havoc dengan Dubai chocolate tau. Tapi tak halal. Guys, nak dua. Tak kira. Aku akan ambil. Ni yang ni je ada halal tau. Yang ni ada halal. Yang pink dengan ni tak ada halal lagi. Ada hijau ni tapi tak. Ya, habis kot. Just tu ayam ni. Stop. Oh, banyaknya. It's literally sampai ke Maybelline dia macam ni pun boleh letak macam ni ya. Ni bahagian ramen-ramen tu. Banyak je yang halal. Lepas tu ni bahagian sauces. Siap bulldog ni. Ada yang loose pack punya siapa nak try. Saja nak buat macam ni. Parking. Cit. Okay, done shopping. Done. Yeah. Alright, I get some dinner. The words but we speak in tongues. If you let me, I might say too much.
Your touch blurred Orang boleh my pilih vision. mana saja botol As yang you're korang nak. out and I'm dressed in it, even sober. Okay guys, I'm jom kan. thinking straight. Mana? 'Cause I'm off my face in love.